Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera. Saya Siti Suryani Osman dari Universiti Sains Islam Malaysia. Saya akan membentangkan kertas yang berjudul menilai semula peranan kewartawanan dalam pembinaan negara, satu refleksi konseptual dari pengalaman Malaysia. Jadi kertas ini ditulis bersama-sama dengan rakan-rakan Liana Manayan dan juga Aruna Raj Devaraju dari Universiti Tunku Abdul Rahman dan juga Dr. Kartini Kamaruzzaman dari Universiti Sains Islam Malaysia. Baik, kita teruskan perbincangan yang cuba membawa kita untuk memahami uh, apa yang dikatakan sebagai bagaimana kewartawanan membentuk negara bangsa dan apa kekurangan yang kita sedang hadapi sekarang dan keperluan untuk kita uh, revisit ataupun memahami sebenarnya konsep-konsep yang terlibat untuk memastikan kewartawanan dapat memainkan peranannya sebagaimana ia perlu menjalankan atau menjadi salah satu tiang dalam demokrasi. Baik, kewartawanan secara umumnya dianggap sebagai the fourth estate atau kuasa keempat dalam teori media klasik. Ini bermakna dari segi peranan kewartawanan dalam bidang dalam demokrasi ia memikul peranan yang um, membangun social responsibility peranannya iaitu membangunkan identiti nasional, memupuk perpaduan etnik dan juga menyokong agenda pembangunan, terutamanya di negara-negara membangun. Inilah yang kita harapkan dari segi peranan kewartawanan itu sendiri. Ya. Jadi tidak mustahil sebenarnya jika kewartawanan dapat dilihat sebagai satu alat untuk membantu proses pembinaan bangsa atau nation building. Media boleh dilihat sebagai alat penting dalam menyatukan identiti nasional di negara pasca kolonial. Jadi satu teori yang dibawa oleh Benedict Anderson, saya rasa ramai yang telah mengetahui dan mendengar tentang teori ini, iaitu Imagine Community atau Community Terbayang, di mana um, premis Anderson adalah membawa kepada mengatakan bahawa peranan media sebagai ejen imajinasi kolektif, iaitu bagaimana sebenarnya media boleh membuatkan atau menyatukan rakyat menerusi maklumat-maklumat yang disampaikan yang boleh menjadi pengikat juga kepada rakyat pelbagai kaum sesuai kita boleh menggunakan teori ini untuk menjelaskan dan memahami bagaimana kewartawanan boleh dijadikan sebagai salah satu alat penting dalam proses pembinaan bangsa atau nation building. Selain itu juga peranan sivik kewartawanan itu sendirinya adalah satu faktor yang juga membantu proses nation building ini dan juga kepatuhan kepada etika kewartawanan yang membentuk integriti dalam jiwa wartawan dan jurnalis, yang mana ini menekankan misalnya nilai sivik, empati dan tanggungjawab sosial dalam melaporkan isu-isu nasional. Jadi inilah antara kerangka teori yang dibawakan dalam pembentangan ini, yang mana kita menghujahkan kami menghujahkan bahawa faktor-faktor ini yang dijelaskan dalam teori ini jika kita amalkan menerusi uh, yang mengikut orang kata uh, yang sebenar bentuk ataupun premis yang sebenar, maka membolehkan kewartawanan memainkan peranan sebagai satu alat yang terpenting dalam membentuk atau proses dalam membentuk nation building sesebuah negara, terutama dalam konteks Malaysia. Jadi kalau kita lihat pula bagaimana platform ataupun bagaimana sebenarnya landscape media kita dari segi praktis di Malaysia, ini seperti refresh sajalah bagi mereka yang dalam bidang komunikasi, tapi bagi yang menonton yang mendengar pembentangan tetapi tidak mempunyai background komunikasi misalnya, this must be something interesting for you. Contoh, jika kita lihat utusan Melayu yang menerbitkan sebelum ini, utusan Malaysia Akhbar Malaysia dan Kosmo, RTM dan juga Berita Harian. Berita Harian diterbitkan oleh NSTP, Newsweek and Press. Um, semua akhbar-akhbar ini ataupun media organisasi ini dilihat sebagai berperanan sebagai
saluran rasmi yang membina identiti Melayu dan juga Malaysia secara umumnya selepas merdeka. Jadi naratif yang diselaraskan, ya, apa yang disampaikan, mesej-mesej yang disampaikan oleh media organisasi ini selarilah, ya, dengan agenda negara. Tetapi of course, ya, dia tidak terlepas daripada kritikan lah, ya, apabila banyak juga kritikan, ya, yang mengatakan bahawa media organisasi yang mempunyai hubungan dengan kerajaan seperti utusan, ya, RTM dan juga Berita Harian ini sebagai sebenarnya tidak memainkan peranan yang sebenar dalam pembentukan national building misalnya. Itu satu perbincangan lain, ya, tapi saya nak bawakan juga selepas wujudnya, ya, organisasi-organisasi ini yang ada wujud lagi organisasi-organisasi lain yang lebih terbuka misalnya, ya, seperti Malaysia Kini, ya, Sinar Harian dan juga The Vibes. Ya, TV3 mungkin boleh juga dimasukkan dalam kategori yang pertama, ya, kerana diterbitkan oleh ataupun adalah sebahagian daripada konglomerat media kita, iaitu media prima, ya. Jadi kalau kita lihat Malaysia Kini, Sinar Harian dan The Vibes, ya, mereka menawarkan wacana alternatif yang lebih terbuka dan juga pelbagai suara, ya. Platform digital ini memperluaskan akses kepada maklumat kepada masyarakat kita, ya, di Malaysia. Jadi apa yang kita perlu tekankan, ya, bila kita lihat tadi landscape secara umumnya, ya, kita ada media-media yang friendly to the government, affiliated with the government, ya, dan juga kita ada media-media yang alternatif juga, ya, membangun. Jadi hujah kita di sini adalah penekanan yang paling penting, ya, cuba kita utamakan adalah memberi penekanan kepada naratif yang inklusif sifatnya. Ya. Media hari ini yang memainkan peranan membentuk naratif Malaysia yang lebih pelbagai. Apa yang perlu ditekankan adalah dari segi keharmonian antara kaum dan juga wilayah-wilayah, ya, di Malaysia. Jadi cabarannya untuk kita memastikan komunikasi yang inklusif ini tidak mudah, ya, ada cabaran, dia datang dengan cabaran. Misalnya, yang pertama iaitu yang paling kuat sekali lah, ya, cabarannya adalah polarisasi politik, ya, di mana media di Malaysia boleh dilihat ataupun tak keterlaluan dikatakan sering diperalat, ya, untuk kepentingan politik yang mencetuskan perpecahan. Kemudian yang kedua adalah disinformation atau maklumat palsu, ya, di mana penyebaran berita palsu fake news melalui media sosial mencabar kredibiliti kewartawanan itu sendiri, ya, dan bagi orang yang tak faham bagaimana kewartawanan itu berfungsi, mereka boleh dengan mudahlah, ya, tidak mempercayai kewartawanan yang sebenar, ya, kerana terpengaruh dengan daya-daya fake news, ya. Ketiga adalah tekanan terhadap kebebasan media, ya, undang-undang dan kawalan politik yang menyekat laporan yang kritikal terhadap kerajaan atau institusi, yang juga secara tidak langsung menyekat juga perkembangan investigative reporting, ya, ataupun kewartawanan penyiasatan di negara inilah. Ya. Dan keempat, ketidakseimbangan suara, ya, di mana media arus perdana cenderung memberi ruang kepada naratif tertentu sahaja, ya, dan kadang-kadang tanpa disedari atau dengan disedari menyisihkan suara minoriti ataupun kawasan-kawasan luar bandar, ya, yang tidak begitu mendapat coverage lah, ya, dari segi reporting. Baik, dari segi cadangan dan refleksi, ya, kami menghujahkan perlu keperluan yang penting, ya, untuk memastikan peranan kewartawanan sivik itu ditekankan, ya. Maksudnya ialah membentuk kesedaran awam terhadap isu-isu kebangsaan dan kepentingan bersama dengan menyediakan ruang wacana dan menyatukan rakyat. Iaitu peranan media yang seharusnya berlaku, ya, di Malaysia dan juga di negara-negara membangun. Kedua, wartawan perlu dilihat sebagai pemegang amanah sosial dalam menyampaikan maklumat dengan benar, menyampaikan maklumat dengan adil, ya, dan juga bertanggungjawab dari segi penulisan mereka demi kepentingan awam, ya, bukan untuk menggunakan kewartawanan untuk memuaskan personal interest, ya, ataupun untuk menguntungkan diri sendiri. Ketiga, kewartawanan yang berprinsip dan juga beretika, ya, haruslah menjadi tunjang dari segi pengamalan kewartawanan itu sendiri. Jika benar kita hendakkan kewartawanan itu berupaya memainkan peranannya sebagai alat dalam nation building atau proses pembentukan negara bangsa, ya.
Baik, kesimpulannya, umumnya kita perlu melihat bahawa kewartawanan, ya, bidang itu sendiri dan juga wartawan itu sendiri bukan hanya sekadar penyampai maklumat sahaja, ya, tetapi ia adalah satu proses yang membantu pembentukan naratif kebangsaan, ya. Jadi apa yang dicadangkan tadi, ya, seperti inklusif, ya, communication inklusif, ya, yang menekankan kewartawanan sivik, ya, misalnya integriti, wartawan yang beramanah, ya, tinggi misalnya, ini semua wajar dilihat semula, ya, dari lensa Malaysia hari ini, ya. Jika kita benar mahukan kewartawanan berfungsi sebagai alat untuk proses yang menyokong nation building ataupun pembentukan bangsa. Jadi ini antara rujukan yang kita gunakan, ya, dalam pembentangan ini. Jadi terima kasih banyak untuk kerana mengikuti, ya, pembentangan kami dalam Ikomah uh, 2025 ini, ya. Jadi terima kasih untuk ruangnya. Semoga kita sama-sama dapat mempelajari sesuatu daripada pembentangan ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum dan salam sejahtera.